couple daripada luar masuk sini, dan saya kemaskan dia punya ni pengikat dekat indoor untuk aircon. Okey, indoor ni saya dah pasang. Okey, Cooper panjang dia 2 insulation lah, 4 meter ikut sini ya. Okey, cara kita nak buat pasangkan dia punya flanat dekat Cooper, kita dah kemaskan dia punya U-pin untuk tegakkan dia punya pipe ni supaya tidak jatuh. Lepas tu kita ukurkan dia punya ni Cooper pipe dekat dia punya hujung dekat hujung trik ni, untuk memudahkan dia akan masuk ngam-ngam supaya tidak bocor. Okey, kita pusingan ke kanan, kita pusing kat dia ni, kunci, pusing sehingga dia akan ada kesan dia lama-lama nanti dia akan putus. So, mudahkan kita nak masukkan dia punya flanat supaya tidak sangkut. Kalau dia kemek tak boleh. Kita buat berulang kali 4 ke 5 kali. Pandu pada tuan-tuan pusing bawah ni, kalau terlebih mungkin 2 ataupun 3 kali dah putus. Okey, dah putus.